Hai, saya di sini. Hari ni saya baru lepas menonton benda yang tengah viral, bukan tengah viral, tengah trending sekarang ni, iaitu hai, Nadia di sini. Saya sudah menonton hari ni satu filem yang agak trending buat masa ni. Filem itu adalah kita campur sikit bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Filem itu adalah The Conjuring, The Last Rite on the Last Ritual or something like that. Jadi, saya sebelum saya menonton, saya ada ternampak lah beberapa. Sebenarnya bukan nak tengok pun, tapi benda dah lalu dan ternampak. Beberapa dan kebanyakan komen rata-rata, tak, aku tahulah aku boleh patut cerita tu. Aku tak payahlah buat aku tertakutkan. Jadi, kita baru tengok dan kita nampak rata-rata mereka mengatakan dan menyatakan bahawa cerita ini boring, sian, so sian. Sebab apa? Berkenaan dengan drama, berkenaan dengan family, berkenaan dengan tu ni, kurang jump scare ataupun expected, entahlah. Mungkin ada yang expected, mungkin ada yang tak. Tapi sebab aku tengok dengan ramai orang, jadi jeritan aku kurang. Dan aku telah menggunakan satu teknik yang sesuai untuk mengelakkan diri aku daripada menjerit banyak kali dan terkejut banyak kali. Jadi aku boleh bersedia dan kurangkan kekejutan dan kejeritan itu dan kepenatan di dalam menjerit itu. Tetapi entah macam mana hari ni sangat banyak ada banyak selingan dengan carutan. Secara fitrah begitulah. Jadi cerita ni sebenarnya seronok. Tak adalah kata bosan, boring. Aku rasa yang lagi boring dan bosan adalah Annabelle 2. I think Annabelle 2 kot. Memang gelak lah. Basically aku tak takut pun cerita, aku gelak aje. Bila dia lari daripada budak kecil, dia tiba jadi budak besar. Budak besar, jadi orang besar, perempuan besar, perempuan dewasa. Kelakar kot part tu. Cerita tu tak banyak jump scare. Dan bukan tak banyak jump scare, dia tak menakutkan. Yang paling menakutkan sebenarnya adalah Conjuring 1 yang original tu. Itulah, jadi pada saya tak bosan, seronok, saya suka. Tapi nak tengok 2-3 kali tak kot. Yang mungkin saya akan tengok banyak kali, 3 kali adalah cerita yang pertama yang ada Bathsheba tu, dan mungkin ada beberapa cerita dia yang lain. Dan yang paling akan banyak setiap kali saya tengok adalah Insidious. Itu sangat best. Okey, itu saja berkenaan dengan cerita ini dari saya. Bye. Tambahan kita cakap kat sini, saya kena check saya punya kredit dulu, how much before I spend. Bye. Hai, we done shopping and tengok 2. Hai, tengok. Aku tak tahulah korang nampak aku elok ke tak. Okay, mungkin elok lah kot sebab dekat kan. Tapi sebab nampak tak? Dia aku punya lens protector ni macam ni until it is decided, so dia akan stay macam ni. Gitulah. Okay, so sebab kalau dia dekat, dia akan jadi macam ni. Jauh kan macam ni. Nampak? Nampak elok. Dia ada satu kali tu dia cakap tak boleh. Sekejap aku buat sendiri. Dia akan jadi tak sharp sebab kali magnifier kat situ jadi problem. Aku rasa macam ni lah kot. Tengok nampak elok tak? Entahlah, aku tak ingat lah. Tapi ada tak tahulah, tapi macam itulah. So dia ada problem sikit sebab disebabkan itulah ya. Sebab aku tak tahulah, dia banyak ada trauma. Jadi dia jadi macam tu. So jadi kisahnya adalah